Assalamualaikum guys, salam Jumaat, have a good day. Iman nak bagi korang sedikit lagi reasoning ataupun update untuk market hari ni. Tapi sebelum tu Iman nak jelaskan dekat korang apa yang terjadi semalam sewaktu CPI guys. Okay, so first of all kan, sebelum dia naik pergi all time high ni, Iman ada tunjuk korang semalam, Iman ada buy gold. Okay, so this is the day before NFP. Before CPI. Market naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan akhirnya dia closing solid bullish. Okay, so you need to remember, when it comes to high impact news, is very very volatile. Kau tak perlu nak tekan sebelum news. You need to wait the data release. Okay, tapi Iman tak nak borak fundamental dekat sini. Iman nak borak dekat dalam sudut technical. Okay, so jom kita bahas sama-sama guys. Kalau kita tengok dekat H4, sewaktu sebelum CPI, price dekat sini, yang mana kita nampak align dengan kawasan resistance yang dah dipecah. Okay, so dia datang balik. So ini adalah tempat yang mana korang boleh nampak ada pattern double bottom untuk H4. Dan kalau kita tengok H1 more clear, okay, so waktu CPI semalam, okay, waktu data tu release, okay, this is first breakout, second breakout, first breakout, second breakout. Yang paling best guys, tempat ni dia datang balik, CPI serap, dia naik sebatang. First breakout, second breakout, dia datang balik. Kalau kau tak tekan, it's okay, kau tunggu dia breakout sekali lagi, sap, time to fly. So the reason why Iman buy semalam pun dekat sini je guys, tak perlu pening kepala pun. Okay, kita dah identify support. Sekarang time untuk kita control SNR kita ni. Okay, kalau kita tengok semalam, untuk CPI, apa yang jadi guys? Dia masuk, macam Iman cakap, kau tunggu dia breakout. Okay, ini dekat M5. So spike semalam CPI tu, tu dia. So masuk, breakout ni kecil ni semua dah kena breakout. Nampak tak dia ada pullback? So dekat sini kita nampak dia respect balik resistance ni. Okay, tengok balik. Dekat sini tempat punca yang dia junam pecahkan support tu. Dia datang, dia pecah balik. Korang jangan expect dia sampai sini, dah jauh sangat. Ini support, dah boleh fokus kepada breakout. Tempat yang Imam buy semalam, okay, tempat yang Imam buy semalam dekat 4325 ni. Okay, kita tengok berapa pips dia pecah. 180 pips. Tak payah borak 180 pips, 100 pips pun dah cukup. So this is basically short example ataupun short explanation untuk setup buy semalam. Dan kita pergi hari ni pula, kalau kita tengok dekat daily, ni kena delete. Kita pergi dekat daily, kawan-kawan. Semalam waktu dia orang-orang duk usah all time high buy high tu, dia junam. Dekat daily memang tak nampak, tapi kalau kau tengok dekat H4, sebenarnya dia tak break pun, tak breakout pun. Tak ada breakout pun. Kalau betul dia nak pacak ni, keluar sebatang ni, dia mesti keluar sebatang buy, baru ada continuation untuk kita follow buy tu. Kalau tak ada, you cannot exactly nampak, oh okay, dia dah nak junam dah ni, dah nak pacak dah ni. Sabar, tenang. Sebab apa? Dekat H1 ni, apa yang kita boleh nampak, after a while dia main dekat atas ni. Semalam dah habis dah, cerita buy dah habis. Naik, turun, breakout. Naik, turun, breakout.
This one, that we call as another breakout selepas dia sentuh resistance daily, weekly, H4. Selepas dia sentuh resistance ni, dia keluar breakout support. Hati-hati. Okay, that's why Iman cakap kalau korang nak fokus buy dulu, hati-hati bagi dia breakout. Hati-hati. Hati-hati. Okay, tengok betul-betul tempat ni. Selepas, after a while, dia keluar breakout support. Okay, so hati-hati. Kalau kau nak buy, kau make sure dia pecah atas dulu. Sebab apa yang Iman nampak sekarang dekat lower time frame, Asia session punya resistance dekat sini. UK session dia dah ambil. Okay, so ada tak possibility untuk dia pecah bawah? Yes, ada. Selagi dia buat support breakout, itulah tempat untuk kau follow continuation. Kau terlepas atas ni, no worries. Tak ada orang marah, tak ada orang cakap kau bodoh trading, tak ada orang cakap kau ni bebal. You no need to dengar cakap orang lain. Okay, so this is like a rumusan market hari ni. So Iman nampak selagi dia tak pecah 4335 ni, dia boleh turun. That's all. Okay, disebabkan oleh daily closing, H4 dan juga H1 pun dah keluar sebatang macam ni. Naik, dia cuci habis, bagi orang param dekat sell, baru dia junam. Okay, so kalau dia berjaya break 4334, 4335, sorry, 4335 barulah boleh nampak buy. Selagi tak break, sorry. Okay, takut dia keluar support breakout. So dekat situ, hati-hati. Okay guys, so malam ni Iman tak trade. Iman harap benda ni jadi pengajaran untuk korang, clue untuk korang trade malam ni. Dan jangan lupa kejap lagi pukul 10 Iman live dekat TikTok. Okay, Assalamualaikum.